mak tu. Deh. Wah. Ini sejuk. Boleh. Tahan lama-lama. Rasa macam orang tengok orang tahu Korea. Untuk kenangan kakak. Ni apa? Tanya Kak Jaja apa benda dia tulis. Tapi ayat dia biasa je. Bukan yang reti baca pun. Nak tengok tulisan Korea dah tahu dah. Kan? Mengantuk. Sebelah ni ajak berborak pula. Aku tak berapa nak faham. Tapi bolehlah sikit-sikit faham. Jadi show. Masya Allah, cantiknya. Cantiknya. Masya Allah. Jalan depan kak, jalan depan kak. Ambil video kakak. Jalan depan kak, depan mama, depan mama. Kakak, depan mama. Pandang belakang, badan belakang sikit kat mama. Pandang belakang sikit. Kakak, pandang sini. Oh, naik bas. Jom. Naik bas ke? Naik bas? Oh, okey. Orang ada sekarang tangan. Sekarang ada dekat mana? Naik gondola cukup mungkin. Jom. Wah. Alhamdulillah. Jangan saya ingat. Okey. Akak ber 05.
Tak boleh ikut mama. Kakak tak boleh ke bawah. Kakak kerja kat atas. Okay guys. Mana atas? Okay guys. Bestnya. Boleh tak pakai handphone tak? Memang. Boleh. Jangan Tak jatuh mah. sampai 5 minit Kakak dah on kan? Kakak 05 ke apa? Tak boleh kosong juga ikut mama. Wah. Cantiknya. Hai. Masya Allah cantiknya. First time kakak sampai negara salji ni. Tapi mesti saja kat sini artificial. Sebab tu dia tak cepat tahi. Dia cakap kalau nak belajar ni 3 jam rasanya. 3 jam Kalau nak main ni, yang sekat tu mahal kan? Mana? Yang macam letak plastik yang lembut tu. Oh yang turun dulu tu. Sama. Tapi kat sini mahal lah. Kakak lah untung muka kakak je.